Dia cari satu sofa. Okey, sofa juga. Ni hinnya besar sikit. Okey. Ada RM3,000. Berapa bos? RM3,000. RM3,000. Okey. Yang aku rasa, aku ada dalam hati tapi nanti aku bagi tahu dekat Alung lah. Okey. Sebab aku je tak menipu. Satu sofa yang bagi aku lah urat finishing sepan hampir sempurna. Dia bukan pasal material, ni aku tolak tepi material. Okey? Urat dia sempurna, finishing dia sempurna. Hin dia satu gudang lah, tak kisah. Tapi RM3,000 aku bagi masa dalam masa sofa. Tengok aku okey, kalau tak aku suruh rojak betul. Ini aku suruh sofa. Aku bagi masa 5 minit, standby pemasa. RM3,000. Kilang apa Asal bang? satu gudang. Oh, tak boleh sebut. Satu gudang? Semua? Keliling Okey. Tak boleh hin. Ini cuma RM3,000. Sofa ni ke? Kalau nak aku bagi hin, mai tarik satu. Aku bagi hin, tarik satu. Sofa. Aku bagi lagi sofa. Masih bermain dengan sofa. Sebab bulan ni kita bulan sofa, pak kau sofa. Memang betul, Cobra naik sah. Ni ada lagi bela ni. Untuk Cobra ada bela lagi. Sofa. Ada banyak lagi kat tangan ni. Dia satu dah tak kuat lagi ke bang? Ya? Dia tak kuat lagi ke? Kau ni pandai lah kau nak aku korek hin kat aku. Dia tak ada hin, Kalau aku Barang baru, barang lama. Kalau aku Dia bagi tak ada hin, hin. kalau kau Tak ada soal, kalau kau nak tahu jawapan aku tarik RM1,000. Untuk dia je. Aku tarik RM1,000. Hari tu. bukan So, 100. nak cari terus ataupun mungkin ada nak minta hin? Dia kena open semua. Kalau seorang minta in, Semua. Aku akan tarik RM1,000. Aku akan tarik RM1,000. Satu hin, Besar gudang ni. soalan yang korang nak tanya, tarik RM1,000. Urat paling cantik, finishing paling cantik bagi aku. Okey, 5 minit Dia pertama. memang 5 minit pertama RM3,000. Sebab kita tak bagi hin. Lepas 5 minit kita tarik RM1,000 baru bagi satu hin. Bagi hin. Ah, Ya, okey okey. betul. So, korang kena duduk terus kat sofa tu. Okey? Paling cantik. Dia ikutkan urat cantik, sofa sedap semua banyak. Betul. Tapi yang aku rasa aku suka lah. Aku rasa aku suka. Ni bab urat Bab urat. Bukan sebab harga. Dia bukan sebab harga. Ni bagi aku sempurna lah. Okey, ada soalan ke nak hin? Ya. Ada soalan ke nak hin? Ke terus nak menuai RM3,000? Tak tahu. Sumpah ni tak tahu. Tiba-tiba kongsi rezeki Tiba. Paling sempurna. Ada ke nak hin? Banyak Kita tanya ni sebelum kita nak mulakan ni. Sikit sangat ni. Kan? Sebab tu kata 5 minit.